pasukan Arsenal main World Cup. Follow Bro Time on TikTok, Facebook dan YouTube jika anda mahukan more Liverpool and football content. Korea Republic 2, Arsenal 1. Pasukan The Tigers kutip mata penuh menentang Arsenal dalam perlawanan Grup A World Cup 2026. Perlawanan yang sangat even kalau kau tanya aku. Tapi kalau tengok pasukan Korea Republic ni, paling best tengok fans. Pasukan Arsenal ni seperti biasa main haram ball lah. Main long ball saja, main set pieces saja. Dan menjaringkan gol pertama untuk perlawanan ini hasil daripada lontaran long throw di dalam penalty box Korea tu. Dan header oleh Ladovic Krejci, Korea Republic. Menyamakan kedudukan di minit ke-67. Hasil jaringan cantik. Goal of the tournament so far untuk aku daripada Hwang In-beom yang main untuk kelab Arnes Feyenoord. Teringat aku gol Faizal Halim menentang Korea Republic dulu. Dan gol kemenangan hasil daripada counter attack di sayap kanan tu, crossing bawah daripada Lee Kang-in dan a tap in untuk Oh Hyung-gyu yang bermain di Turki untuk kelab Besiktas untuk mengutip mata penuh untuk pasukan The Tigers. Banyak chances sebenarnya daripada Korea Republic, tapi kapten mereka Hyung Min Sun wasted the chances. Banyak gila chances sebenarnya. Adalah 2 clear cut chances tu. Tapi kita kena ingatlah, dia bukan Hyung Min Son 10 tahun sebelum ni. Untuk player of the match, officially telah direward kepada pemain nombor 6 ni, Hwang In-beom. Tapi player of the match aku akan bagi kepada goalkeeper mereka, Kim Seong-gyu, yang membuat 2 crucial save untuk menyelamatkan keadaan untuk pasukan The Tigers. Veteran yang bermain untuk kelab FC Tokyo ni membuktikan yang usia tu bukan titik noktah untuk seseorang. Esok ada 2 perlawanan lagi. Canada menentang Bosnia Herzegovina dan juga tuan besar USA menentang Paraguay. Aku harap USA kalah lah. Siapa yang menang? Kita tengok sajalah.